Betul, jangan takut sebab tak nak pergi kencing, tak nak minum air. Jangan, sebab kita perlukan air tu untuk healing process. Selalunya ibu ni especially bersalin secara normal dan ada luka episiotomi tadi, takut nak pergi toilet sebab takut nak buang air kecil, takut nak buang air besar. Nasihat doktor. Sebab ada yang sanggup tahan sampai sudahlah, kita ni kadang-kadang sembelit selepas bersalin dan sebagainya kan, tapi ditahan pula sebab rasa takut, ngeri nak pergi ke tandas tu. Jadi lebih orang kata dia menjurus kepada masalah lain pula. Betul. Jadi nasihat doktor, biasanya luka tu 1 hingga 2 hari pun sebenarnya dah tak sakit dah. Tak sepatutnya sakit. So the first 2 days tu pun dia dah sepatutnya heal dengan bagus lah. Biasanya kita tak expect mami untuk terus membuang air besar pada hari pertama kedua, tapi pada minggu pertama. So biasanya macam hari ketiga keempat tu memang you dah kena buangkan buang air besar lah. Sebab kalau tak buang air besar, then dia akan macam cakap tadi, lead to benda masalah lain lah. Yang tu yang kita tak nak. So jangan takut, beranikan diri anda dan terus try. Sebab kalau belum cuba, belum tahu. Sesekali korang dah try, dan insyaAllah dia akan okey. Jangan risau.